Okey tuan-puan, seperti yang diperkenalkan oleh Tuan Moderator sebentar tadi, saya Ayu Syafiqah Natasha binti Ar-Rahman, berasal daripada Sarawak dan bekerja sebagai seorang guru. Dan status saya terkini adalah founder Master Dealer di bawah bimbingan Tuan Azim Alif dan juga Cik Oda Soleha. Okey tuan-puan, perjalanan saya dalam bisnes Publico ni tuan-puan, saya mula simpan emas pada tahun 2020. Kemudian saya jadi dealer pada Oktober tahun 2023, tahun lepas. Dan kemudian tuan-puan, lepas 13 bulan saya berjaya upgrade kepada founder Master Dealer pada bulan November yang lepas. Baru je 2 bulan lepas, sebulan lepas. Okay. Kenapa saya pilih bisnes Publico ni tuan-puan? Okay, turning point saya, sebenarnya saya seorang yang suka dunia corporate. Saya suka life yang busy tuan-puan. Tapi bila saya dah masuk dunia corporate, bila saya dah masuk ke banking industry, saya tak rasa itu adalah diri saya sendiri. Kita kerja siang malam, kita kerja pagi, kita balik petang, kita sampai rumah malam. Itu adalah rotational kita. Dan sometimes kita kena kerja pada waktu malam juga. Dan saya tak rasa itu adalah apa yang saya nak dalam kehidupan saya. Tapi tuan-puan, upline mentor saya ni, Tuan Azim ni tuan-puan, dia service customer dengan sangat baik. Jadi saya dah nampak bagaimana life Tuan Azim. Sebab Tuan Azim ni sebenarnya di senior saya masa dekat universiti dulu. Jadi saya nampak, kenapa Tuan Azim ni lepas habis degree, sepatutnya dia jadi cikgu. Tapi tak jadi cikgu pun. Keluar dekat TikTok je tuan-puan. Jadi lepas tu saya contact dengan Tuan Azim, saya kata dekat dia, boleh tak ajar saya jadi dealer? Saya tak nak kerja dah macam tu. Lepas tu terus set up appointment, jumpa dengan Tuan Azim dengan Cik Oda. Terus beliau bentangkan action plan kepada saya. Macam tu. Okay, lepas tu tuan-puan, Tuan Azim kata, benda pertama kena join lepas jadi dealer adalah kena join PLT. Lepas tu tapi sebab saya dah join hujung bulan 10. Jadi tak ada masa lah tuan-puan nak join PLT dah. Jadi saya terus beli untuk tiket pada bulan 11. Kemudian keluar tiket Diamond awal tahun 2024 ni. Tuan Azim kata nak tengok apa yang Public Gold boleh sediakan kepada kita, join event Diamond ni. Tapi tuan-puan, masa tu saya tak ada customer lagi dan tak tahu Diamond tu apa, Emerald tu apa, Jade, semua saya tak tahu apa. Tapi Tuan Azim kata pergi. Jadi saya pergi tuan-puan. Saya pergi tengok event Diamond tu. Lepas tu saya fikir, takkanlah Public Gold boleh buat event sebesar ni semata-mata nak scam orang. Saya tak pernah nampak benda tu. Kalau benda tu scam tuan-puan, dah lama dah saya tak nampak Tuan Azim dekat TikTok. Tapi masih ada. Lepas tu habis sahaja event Diamond, Tuan Azim kata nak belajar, nak cepat jadi founder master dealer, income 4 angka sebulan, 5 angka sebulan dengan Public Gold, kena join MDC 5.0. Alamak, MDC 5.0 1 gram lebih tuan-puan. Saya baru je fresh graduate masa tu. Tapi Tuan Azim kata nak berjaya cepat, kena ikut apa yang orang berjaya buat. Jadi saya terus beli tiket MDC. Lepas balik daripada tiket MDC tuan-puan, saya rasa betul apa yang Tuan Mentor kata. Orang yang paling berjaya nak tengok kita dalam bisnes Public Gold ni adalah upline FMD kita. Jadi tuan-puan, apa yang saya dah dapat bila saya dah nampak structure apa yang Tuan Azim dah guide, apa yang tim dah sediakan kepada kita tuan-puan, alhamdulillah bila saya dah naik master dealer, tak pernah passive income saya kurang daripada 4 angka setiap bulan. Kalau dekat luar sana tuan-puan, fresh graduate kan, fresh graduate gaji 2,000 lebih. Nak cari side income, kena kerja F&B, kena buat Grab. Nak cari 4 angka sebulan tu tuan-puan, sangat susah lah. Berpanas, berhujan semua kan. Tapi kita buat bisnes Public Gold ni sekali je. Lepas tu kita plug in kepada sistem, kepada tim kita. Sebab kita ada banyak program-program event fizikal yang kita boleh provide. Sebab kita adalah education business. Kita bukan semata-mata jual emas sahaja. So lepas tu saya nampak apa yang Public Gold, apa yang tim kita dah sediakan, saya terus cakap dekat Tuan Azim, saya tak nak jadi cikgu lama. Maksimum saya nak jadi cikgu 3 tahun, 4 tahun sahaja. Lepas tu Tuan Azim kata kat saya, tak perlu pun 5 tahun. 2 tahun cukup buat betul-betul. So tuan-puan yang dah berada dalam tim 5G Associate, dah berada di bawah dalam tim G100, dah bawah mentor. Kita tuan mentor sama, Tuan Muhammad Zulkifli. Jadi kita tak ada beza tuan-puan. Kita ada satu akses yang sama. So saya doakan saya juga, doakan saya dan saya doakan tuan-puan untuk kita sama-sama berjaya dengan bisnes Public Gold dan insyaAllah Public Gold adalah exit plan kita semua. Terima kasih. Baik, itu dia tuan-tuan dan puan-puan, bagaimana seorang guru mengambil keputusan untuk membuat bisnes Public Gold tuan-puan. Tuan-puan, sebenarnya pada hari di dalam G100 dan juga 5G tuan-puan, menariknya kita ada pelbagai latar belakang. Anda sebut saja tuan-puan apa jawatan anda pada hari ini. Kesemua jawatan itu insya-Allah tuan-puan ada di dalam 5G dan juga Android. Tuan-puan,
Sebentar tadi anda dah dengar Tuan Mentor kata kalau kita nak dapat kejayaan, nak rasai kejayaan, kita kena tengok kejayaan. Betul tak tuan-puan? Jadi untuk itu tuan-puan, sementara tuan-puan isi ruangan di bawah untuk soalan, kita akan paparkan kepada anda video berkaitan tentang diamond recognition. Jadi tim teknikal, kalau anda sudah bersedia boleh sharekan. Dan tuan-puan, tontonlah. Dan insyaAllah mana tahu, tontonlah future diamond yang akan datang. Silakan tim teknikal. Saya stick dengan PG. Saya percaya PG inilah bisnes yang boleh merubah hidup tuan-tuan.